Kamu datang sini, kamu ingat kamu hebat. Cakap begini, cakap begitu. Kamu ingat kami ni makan daripada tangan kamu. Perdana Menteri mengetuai dan berkempen besar-besaran dalam pilihan raya negeri atau pilihan raya kecil ni tak pernah berlaku. Dalam PRN yang 6 negeri tu kan, saya beritahu kat dia tak boleh. Sebab risiko tu besar. Supaya kalau kalah biarlah aku tanggung. Betul. You cannot take the blame. Itu tugas timbalan presiden dengan pilihan raya lah. Kalau kalah, you kena maki, aku kena maki lah. Tapi tak boleh nak heret Perdana Menteri membantu, because then you compromise the Prime Minister kan. Jadi bila PM akhir sekali turun tu, ada dua kemungkinan lah. Sama ada mereka mengatakan kepada PM, oh kita nak menang dah ni 7-8 sikit ni, you pergi sikit-sikit ni, kita akan menang semua. Ataupun sama ada PM rasa hancur lebur dah, aku kena turun sendiri. But either way kan, perkara itu memang bloodbath. Bloodbath tau sebenarnya. Tapi pengalaman YB rasa yang mana sebenarnya lebih berat? Yang mana sebenarnya yang berlaku? Sama ada Datuk Seri Anwar memang dia rasa kalau aku tak turun ni, yang mana satu sebenarnya YB lebih kenal? Saya rasa lebih kepada dia rasa dia popular di Sabah, dan bila dia turun dia akan memberi kemenangan, boleh swing seats lah. Sebab itu naratif yang dimainkan, Perdana Menteri paling banyak turun di Sabah. Kan? Tapi itulah sebab tu bila orang tanya, saya tak tahulah Razif kan. Aku pun berhati-hati tau. You notice aku kempen yang betul-betul aku tumpu di Sabah lah dalam 10-15 tahun yang lepas kan. Yang betul-betul aku tumpu adalah Pinampang ni tau. Pinampang sebab kita nak rampas daripada UKO masa Daryl 2013. Yang itu memang aku turun tiap-tiap bulan. Dan bukan kempen bising-bising semua ni tau. Aku masuk kampung. Duduk, Daryl bawa pergi orang kahwin lah. Allah, kena pergi orang kahwin pula dah semua tu kan. Dan yang itu sebenarnya saya ingat cara yang lebih baik untuk membantu kempen di Sabah. Kalau caranya, termasuklah ke Perdana Menteri sendiri Saifuddin ke apa, kalau turun dan bercakap dengan cara basically talking down to Sabahan, dia tak suka tau. Aku ingat tahun bila 2014 aku pernah pergi kat Tuaran sekali. Mungkin aku lupa lah aku pergi kat Tuaran kan. Masa tu pun aku dah rasa orang Sabah ni salah cakap, dia patah kaki kau kan. Sebab dia ada perasaan, and you cannot fault them, that they have been talked down by the Malaya people ni all the time. Kamu datang sini, kamu ingat kamu hebat. Cakap begini, cakap begitu. Kamu ingat kami ni makan daripada tangan kamu. Kan, jadi kena hati-hati tau. Jadi sebab tu I'm actually quite careful masa pilihan raya kecil Batu Sapi. Aku tak bagi sangat ceramah ke apa tau. You have to go and sembang dengan dia, dan perkara itu ialah sesuatu yang tak boleh dibuat dalam tempoh 2 minggu itu. Dan yang itu kalau strategi kempen yang itu yang aku gelak daripada jauh je lah kan, cakap ini menggali kubur ni buat tak boleh balik dekat Merotai. Kan? Tak boleh. Lepas tu ada dalam kontennya, cute lah Perdana Menteri kita, 10,000 orang datang. Aku cakap ini dia memberi gambaran bahawa kita memandang rendah kat orang Sabah ni. Ni sama macam Adun Pas kata lah, Sabah ni kempen bagi Gardenia je. Kalau kita orang Sabah, apa perasaan kita? Kan? Dan mental itu tak boleh nak salahkan dia, sebab saya orang Sabah ni marah lah. Kerana berpuluh-puluh tahun orang Semenanjung pergi kat Sabah, itu cara dia. Jadi sepatutnya benda-benda yang itu jadi garis merah yang cukup penting. Segala jenis kempen mestilah mengelakkan daripada kita membesarkan imej kita orang Melaya datang. Lepas tu kita hantar pula orang bandar daripada Selangor lah, daripada Johor pergi duduk kat sana. Lepas tu duduk sibuk pasal kita sekarang tengah masak sendiri pergi tu. Orang Sabah tengok dia datang, dia yalah, tapi dia akan tolak lah kan. Jadi kau dah kenapa kan?